Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kembali lagi bersama kami di Labun Pustaka edisi khas sempena Bazar Buku Perak yang akan berlangsung berapa lama, Fitri? Bermula pada 23 April hingga 26 April. So hari ini merupakan hari kita Yang yang kedua. kedua. Jadi kepada mana-mana orang Perak, orang Ipoh, orang Setiawan, orang mana lagi yang dekat-dekat sekitar Perak lah. Sekitar Ipoh Betul. ataupun seluruh negeri Perak lah. Ya, boleh hadir. datang. Boleh hadir ramai-ramai Ya. untuk memeriahkan majlis. So far, Alhamdulillah, sambutan kita sangat-sangat menggalakkan. Ya, betul. Cuma mungkin hari kerja kot. Untuk Sabtu Ahad mungkin akan lagi pack. So, minta korang semua untuk datang awal. Sebab parking ada. Parking memang kita luas lah. Kita luas. Parking stadium. Kau mau Parking tahu stadium mudah lah untuk kan. parking. Luas. Jangan risau. Cuma kalau lambat sikit, jauh lah berjalannya. Ya, betul. Kan? Alright. So untuk hari ni, episod kali ni kita ada tetamu khas. Dia merupakan salah satu kita punya vendor untuk bazar buku juga. Pempamer lah. Pempamer, betul. workshop Pempamer kita. untuk bazar buku, di mana kalau ikutkan beliau ni seorang yang sangat hebat, sangat berpengalaman dalam betul. bidang apa panggil lah, dalam bidang pempamer Publication. publication. Dalam bidang publication. So dalam bidang Speedy sebut Dalam bidang publication. So dalam Ya. bidang publication dah dekat 10 tahun lebih, lebih kot saya rasa. Jadi hari ni kita akan sama-sama berkongsi kisah hidup beliau, macam mana beliau bermula, mulakan syarikat publication ni daripada awal sampai sekarang. Alhamdulillah dah berjaya. So apa perlu sebelum tu saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Daniel dan ini partner saya. Dan saya Fitri. Jadi kita mulakan podcast kita sekarang. Alright. So betul. Blank. Macam ni. Okay, so kita nak kenalkan kita punya tetamu pada hari ini. Untuk episod kali ini kita berkenalkan merupakan seorang founder daripada company Al-Qawi Bookshop. Bookshop ke Bookshop. Bookshop. Al-Qawi Bookshop. Kita perkenalkan Bos Aha. Bos Aha. Mana kamera? Sini. Sini. Okey. Terima kasih kerana salam perkenalan daripada saya, Bos Aha, Sama-sama. mewakili Al-Qawi Bookshop yang mana foundernya adalah saya sendiri. Okey. Wife saya yang mulakan, saya sambung, ataupun saya yang mulakan, dia sambung, dan seterusnya kita membawakan pelbagai buku ke dunia novel. Okey. Kiranya untuk soalan yang saya nak tanya, dah berapa lama dah Bos Aha ni mengendalikan company Al-Qawi ni, dan macam mana bermulanya company Al-Qawi ni? Maksudnya daripada awal sampailah yang boleh sekarang. Sampai sekarang lah. Sampai berjaya sampai sekarang. Okey, kalau kita pendekkan cerita lah, sebenarnya Al-Qawi Bookshop ni bermula selepas lahirnya anak pertama kami yang diberi nama Qawi. Nama anak sulung. Anak sulung. Okey. Tapi kalau anak tu contohlah nama Amira, mungkin nama kedai tu Amira. Senang apa? Amira Bookshop. Senang bos susu memikir kan nama company tu. Jadi kita tak payah nak fikir apa-apa dah. Kita ikut nama anak. So bila kita dah bermula, jadi kita menguruskan secara online. Masa tu kita dah mula online dah. Kita mula dengan Facebook. Kita mula dengan masa tu Facebook je yang paling awal ada. Ya, Mula-mula betul. sekali Facebook. Mula sekali Tahun berapa tu tuan agak-agak? lebih kurang tahun, sebab umur anak 18 tahun, lebih kurang tahun 2009. Oh, okey. 2009 waktu tu saya baru darjah Ya, 6. apa? Ya, mungkin Sama. Kita Ya, mula sama. je. Betul. mungkin ramai lagi masih sekolah rendah. Nampak tak? Saya nampak muda tapi sebenarnya Betul. umur tak seberapa. Betul. Awet muda. Awet muda. Bos susu pula dah. Bos Aha. Bos susu pula. Jadi maksudnya daripada awal-awal bos Aha punya penglibatan tu, adakah buku tu macam mana boleh, adakah bos Aha yang tulis ataupun dah mula cari penulis-penulis di luar dan bos Aha publishkan ke macam mana? Okey, pada peringkat awal kita lebih pada menjual buku-buku yang diterbitkan oleh syarikat lain. Oh, Maksudnya faham. syarikat lain. Maksudnya masa tu kalau zaman tu buku yang kita jual Creative Enterprise, kaki novel, karya seni, and then kita dan current craft lah. Masa tu
dimonopoli oleh syarikat-syarikat tersebut. Faham? Syarikat-syarikat tu pun antara yang top juga di Malaysia. Top dan terawal di Ya, betul. Malaysia. Betul. Jadi kita just jual apa yang ada masa tu. Tapi yang paling saya ingat, saya jual melalui Facebook buku Siti Rosmizah. Siti Rosmizah. Buku Siti Rosmizah. Jadi dia setiap tahun dia keluar satu buku, setahun satu buku, pergi ambil dekat PBKL, jual balik kepada publik. Oh, faham. Kiranya masa tu ambil buku, kira jual, beli, and then abang jual sendiri. Ya. Oh, faham. Beli, jual. So sekarang ni beli, jual, Beli, terbit, jual, jual. dan terbit. Oh, bagus. So, kita pun sebab selalunya dalam bidang-bidang publishing ni tak ramai yang terlibat dan tak ramai terfikir pun nak ke arah ceburi bidang publishing ni kan. Jadi itulah kalau ikutkan soalan Fitri. Okey. Untuk soalan yang seterusnya, kiranya kita dah berapa kali edisi Bazar Buku? Kira tahun ni dah berapa kali Bos Ah terlibat? Okey, untuk Pesta Bazar Buku Perak ni, saya dah join, dah sertai kali ketiga. Kali ketiga. Tapi kalau datang dah lebih 5 kali saya rasa. Oh ya? 2 tahun lagi? 2 tahun lagi saya pergi ke dekat Aeon Kelebang kalau tak silap. Oh, 2023. Kalau tak silap. 2023. Saya sentiasa support walaupun tidak dinampak dan tidak dilihat. InsyaAllah tahun depan boleh join lagi. InsyaAllah kalau ada rezeki, kita join lagi. Okey, Bos Ah, saya nak tanya, apakah keunikan ataupun produk buku untuk Bazar Buku Perak pada kali ini yang Al-Qawi bawakan? Okey, Al-Qawi Bookshop kali ini menampilkan kata kita bawa buku-buku yang memang best seller lah. Kita study, kita tengok apa yang terjual dan laku di pasaran. Terutamanya yang sedang hangat ditayangkan di TV. Sekarang kan masih lagi ada adaptasi drama daripada novel. So yang siapa yang perasan tajuk drama tu Isteri Rahsia Ungku Jabal. Ni yang baru kan? Yang akan keluar dalam dah keluar 20 hari bulan 4. Tak sempat nak tengok. Tapi saya tahu itu terbaru lah. So dalam bentuk novel yang ni lah, Bandar Suai Ungku Jabal. Yeah. Tapi sebab takut orang salah faham, tulis bahasa Inggeris. Ya, betul. Tukarlah Isteri Rahsia Ungku Jabal. Oh, okey. Jadi sebab orang kata orang suka kehidupan, cerita-cerita adaptasi drama ni, tu yang jadi drama. Buku ni ada, kita bawa khas untuk warga Perak. Orang kata kalau nak faham cerita drama tu baca novel dulu. Ya, kalau tak sabar nak marah hero tu, Kena baca dulu. baca novel dulu. Faham. Adakah adaptasi dekat drama tu, Bos? Maksudnya macam di drama ada olahan yang lain ke ataupun memang 100% memang ikut? Dia kalau ikut adaptasi drama ni berdasarkan yang saya pernah tengok, dia ada pengubah suaian sikit. Sikit lah, maksudnya watak yang kaku jadi keras, watak yang keras jadi lebih macu. Maknanya tak 100% daripada novel dibawa ke adaptasi lah. Sebab imajinasi kita ni, betul. imajinasi tidak boleh menyamai realiti. Ya, betul. Sebab kadang-kadang mungkin di dalam TV kita perlukan drama, kita perlukan konflik untuk makcik-makcik tengok macam dia ni jahat. Tapi kalau tengok dalam novel mungkinlah tak, watak tu mungkinlah tak sejahat yang dalam TV kan. Tapi kita nak tambah dalam novel kita imajinasi. Ya, betul. Dalam TV kita tengok audio system. Penerimaan orang kan. Okey, Bos. Jadi kita tengok jenis-jenis genre buku yang ada. Maknanya sasaran utama pembaca tu golongan siapa? Okey, sekarang ni kita dah tengok trend membaca ni dah wujud. Memang dah wujud. Kita dah tengok daripada awal kita study. Trend membaca ni sekarang ni dikembali kepada mungkin remaja. Remaja lah. Sebab remaja ni dia ada masa untuk membaca. Kalau kata macam kita cerita tadi, untuk umur-umur kita ni, kita nak membaca tapi masa tak ada. Betul. Jadi untuk kita sasarkan remaja untuk membaca, dan novel, buku yang kita keluarkan, kita bawa pun, kita fokus pada jiwa remaja. Novel novel adaptasi drama, novel remaja. Jadi orang kata memudahkan untuk mereka ni memilih dan membeli novel. Betul. Jadi macam kami sendiri library pun ataupun memang tiap-tiap bulan tu akan masuk je novel-novel yang ataupun menarik minat remaja untuk pinjam kan. Jadi memang dia orang akan tertarik lah untuk pinjam.
Yalah sebab kita nak galakkan golongan mana. Betul, Kumpulan sasar. Ya, Kita nak bawa untuk Betul. membaca dan meminati pembacaan. Orang kata rakyat sejahtera. Perak membaca rakyat Perak membaca rakyat Perak membaca rakyat sejahtera. Terima. Faham. Alright. Okay, bos, macam nak tanyalah sepanjang dah 2 hari Bazar Buku Perak ni berlangsung, setakat mana dah sambutan yang Al-Qawi telah capai dalam masa 2 hari ni? Macam mana sambutannya? Okey, sambutan alhamdulillah menggalakkan, tapi pada masa yang sama kita tidak tidak terlalu leka lah dengan sambutan yang sedia ada. Saya tetap buat promosi melalui live di TikTok, live di FB, live di Tree, IG. Kita tetap buat promosi untuk galakkan lebih ramai orang yang tahu adanya Bazar Buku Perak 2026. Betul. Maksudnya dia sekarang ni maksudnya semua vendor-vendor yang terlibat ni masing-masing menggalas tanggungjawab yang sama untuk kita promosikan sama-sama Bazar Buku Perak ni kan. Kita tidak boleh serahkan pada satu pihak. Ya, Betul. betul. Sama-sama kan. Betul. InsyaAllah. Sebab saya tengok Bos Aha, kalau anda dekat rumah sana, kalau nak tahu sebenarnya kami berada dekat Bazar Buku Perak ni, saya tengok Bos Aha tak berhenti tau. Maksudnya saya lalu ke depan kedai dia pagi pun buat live. Pagi, tengah hari, petang, malam lagi. Petang, malam pun buat live. Nampak tak saya sedang diperhatikan? Jadi korang yang mana tu boleh masuk boleh. ke live Al-Qawi Bookshop. Betul. Boleh support Bos Aha, boleh pergi boleh yang mana datang Bazar Buku nanti boleh terus ke kedai Al-Qawi Bookshop. Betul. Alright. Okey, untuk next kita nak tahu apa sepanjang Bos Aha terlibat dengan Bazar Buku Perak, genre apa yang paling laris terjual? Ataupun buku tajuk apa? Macam Okey, genre itu sebenarnya dah terjawab tadi, tapi tak apa sebab dah memang orang kita kadang-kadang suka mengulangi kesilapan yang sama. Kita suka mengulangi kesalahan yang sama banyak kan? kali kan. Betul. Confirm kita memang orang kata orang Melayu. Betul. Betul. Sebab tadi mungkin ada yang macam pergi toilet sekejap lah. So ni bila diorang duduk balik, diorang dapat ada soalan yang sama. buku apa yang paling laris? Okey, sekarang ni kita 2 segmen lah. Satu buku yang novel remaja, satu lagi saya tambahlah romantik komedi. Romantik komedi. Romantik komedi ni orang kata sebab sekarang ni kan orang suka watak-watak yang kelakar. Betul? Sebab kita kat luar ni introvert. Ya, bahan introvert eh. Saya introvert. Ya ke? Tapi memang orang tak percaya pun. Memang orang tak percaya pun. Faham. Tapi terpaksalah. Yalah. Kita kadang-kadang kita terpaksa mengakui lah kesilapan mereka itu. Sebagai kita sebagai seorang businessman pun sekarang kita dah tak boleh, maksudnya tak boleh serahkan kepada walaupun kita founder, kita tak boleh nak serahkan 100% kepada staff yang buat live. Kadang-kadang kita tuan sendiri yang kena turun kan untuk promote. Sebab kita takut orang bila dia jumpa kita, sombongnya bos Aha tu. Faham. Sedangkan dalam live betul. kau bukan main kau jawab soalan. So jangan salah faham tau. Korang-korang yang datang kalau pergi Al-Qawi, booth Al-Qawi ni, jangan kalau tengok. Satu je saya nak pesan, selalu saya pesan, kata kalau anda datang ke Pesta Buku, Bazar Buku Perak, terjumpa saya ataupun terjumpa host podcast ni, korang jangan datang tanya kenal saya tak. Tolong. Bos Aha dah warning. Dah warning jangan sesekali datang datang. terus perkenalkan diri. Kan lagi senang. Betul. Lagi mudah. Ini datang tanya kenal saya tak. Mana nak tahu kan. Orang tak boleh nak cam. Okay, alright. Dah soalan itu tadi. Sekarang ni saya nak tanya soalan dari segi jualan tahun ini. Walaupun saya Bazar Buku Perak baru 2 hari, tapi maksudnya berbeza tak tuan daripada tahun lepas dengan yang tahun ni punya? Untuk 2 hari inilah. Sebab kita sekali dengan sambutan minggu paduan. Ya, betul. Okey, untuk dari segi sambutan ataupun dari segi jualan masih terlalu awal lah untuk kita nak jawab. Tapi kita untuk hari pertama, kita boleh katakan untuk hari pertama dan hari kedua ni bolehlah dikatakan menyamai lah dengan tahun lepas dan 2 tahun lepas. Alhamdulillah. Jadi orang kata sambutan tetap ada. Mungkin kalau kita tengok rakan-rakan yang lain, rakan pepamer yang lain, kita nampak ramai yang sambutan yang lebih baik lagi.
berbanding yang sebelum ni. Betul, mungkin Yalah, kita mungkin hari ni hari mungkin ni minggu bekerja hari, kan. ya Esok kita tak betul. tahu. Sabtu Esok dan Ahad mungkin akan ramai lagi lebih, lah. lebih ramai. Right, InsyaAllah. Fitri. Okay. Jadi sebagai pempamer, apa cabaran utama lah ataupun nak tarik minat orang untuk membeli tu? Macam ada diskaun ke? Cabaran. Okey. Kalau untuk orang kata orang-orang Perak pada tahun 2026 ni, adakah Al-Qawi akan bagi diskaun berapa persen? Okey. Kalau untuk warga Perak, special untuk warga Perak, tolong jangan beritahu orang lain. Jangan bilang lain tu. Jangan beritahu orang lain. Oh, Untuk nice. warga Perak, kita bagi diskaun RM3 satu buku. Oh, RM3. Jadi beli lagi banyak banyak diskaun. diskaun. Faham. Ini bukan sebab korang dapat korang banyak duit tau. Ini sebab korang dapat banyak diskaun. Faham? Satu buku Satu buku. RM3, 10 buku, Maksud ni kira Satu buku RM3 diskaun. satu buku RM3 diskaun. So Okey. kalau dia beli 10 biji buku, bermaksud dia dah ada diskaun RM30. RM30. Jadi boleh beli lagi satu buku. Ya. Sebab kadang-kadang orang tak suka diskaun kan. Dia tak nampak benda tu. Jadi kita akan tarik cara macam tu. Faham. Bagus, Bagi lebih bagus. ramai membeli. Okey. So pada korang-korang kat luar sana boleh datang ramai-ramai support Al-Qawi Bookshop. Satu buku RM3 Betul? diskaun. Diskaun jangan silap. Diskaun. Diskaun. Kalau kata tak dapat diskaun boleh contact Bos Aha terus. Alright, Tuan. Dari segi pandangan Bos Aha sendirilah. Macam mana, apakah pandangan Bos Aha tentang industri buku dekat Malaysia sekarang ni? Adakah nak mensamakan dengan teknologi sekarang? Orang ada sengau cakap macam buku, siapa je baca buku sekarang ni, orang semua boleh tengok online, boleh ada YouTube, ada e-book dan sebagainya. Tapi dari segi buku, industri buku yang fizikal ni, macam mana Bos Aha tengok perkembangan industri Tambah-tambah buku ni pula sendiri? sekarang waktu zaman AI lah, macam-macam kat era digital ni kita. Okey, untuk pengalaman saya lah, buku ni masih lagi ramai yang mencari. Sebab orang kata bau buku tu orang Yang masih best. lagi nak. Betul. Bau buku tu yang shock. Buku yang dipegang Buku pun baru. masih lagi orang nak. Jadi golongan ni masih ada, walaupun orang kata mungkin sedikit mengecil, tapi yang meminati, yang nak pegang, nak buat koleksi ni masih lagi ada dan masih lagi ramai. Jadi orang kata untuk terus menerbitkan buku ni, insya-Allah saya akan teruskan terbit buku selagi ada penulis. Selagi tu buku ni kita akan terbitkan. Penerimaan audien tu masih relevan lah. Masih ramai lagi yang menggemari buku. Yelah, kalau tidak kan Fitri, takkanlah boleh katakan dekat Malaysia ni setahun berapa kali pesta buku yang telah Mana setiap negeri dianjurkan. apa buat, kan? Betul. So maksudnya zaman sekarang ni pun orang masih meminati buku. Macam Bos Aha cakap tadi, bau buku tu. Bau buku tu kalau kita pergi kat tempat lain, beli benda lain tak dapat sama macam bau buku baru yang baru buka daripada pembalut tu kan. Memang bau dia tu kita tak boleh nak explain. Orang yang peminat buku je yang akan tahu. Alright. Okay, Fitri. Jadi saya nak tanya, apa pandangan Bos Aha bazar buku tahun lepas dengan bazar buku tahun ni? Dia punya sambutan, dia punya penerimaan audien yang datang, pengunjung yang datang ke Rurai, kan? Apa pandangan Bos Aha? Okey, untuk yang datang ni kita tak berapa nak nampak lagi. Pasal kita masih lagi duk menunggu orang kata panggil apa, audiens yang paling kemuncak, itu hari Sabtu. Okey. Sebab hari Jumaat, hari Khamis permulaan, hari Jumaat mungkin macam-macam lah. Jadi biasanya kemuncak kita adalah hari Sabtu. Okey, macam tadilah yang kita Betul. hari bekerja orang kata kan. Kami kita Jumaat Sabtu bekerja. Ahad lah akhirnya. Okey, bos, saya nak tanya, maksudnya apa yang setiap macam, Bos Aha dah berkecimpung dalam event buku ni dah dekat berapa tadi Bos cakap, dekat lebih 10 tahun. Lebih 10 tahun. Jadi apa yang Bos Aha rasa yang macam untuk
benda yang boleh diperbaiki untuk setiap event yang Bos Aha pergi tu? Maksudnya setiap anjuran buku tu ada tak benda yang boleh diperbaiki lagi supaya orang lebih ramai datang, supaya orang lebih macam kira benda tu jadi satu culture atau satu hype untuk orang lebih, supaya macam mana cakap event-event buku ni akan lebih ada standard tu. Kalau untuk event buku ni maksudnya kita nak kena kekalkan apa yang ada lah. Kalau kata orang tu suka datang sebab adanya persembahan artis, mungkin Kena banyak panggil persembahan artis tu lah. kita kena kekalkan lah. Kata kalau ada orang suka datang tu sebab ada podcast, mungkin juga kita kena selalu buat podcast. Jadi orang kata, tapi yang paling penting hadiah-hadiah untuk pengunjung tu saya yakin memang terlampau banyak. Cuma kadang-kadang kita tak tahu, pengunjung ni kadang-kadang tak perasan. Kalau datang dapat hadiah, dapat hadiah. Cuma mungkin yang tu kita kena highlightkan lebih sikit lah. Betul, supaya betul. orang datang memang datang sebab hadiah, tapi sebenarnya dia datang sebab nak beli buku. Tapi pada masa sama dapat hadiah. Betul. Supaya diorang rasa berbaloi bila datang kan, tak adalah hanya membeli, diorang macam diorang mengeluarkan duit, tapi dalam masa yang sama diorang pun dapat sagu hati, dapat goodies yang biasa-biasa pun diorang seronok. Diorang seronok datang. Betul. Okay, Fitri. Kalau untuk buku Al-Qawi Bookshop, apa buku yang Bos Aha boleh suggest untuk pembeli beli di Al-Qawi Bookshop? Okey, untuk buku yang saya Tajuk suggest, hot lah, buku hot. buku hot. Jadi saya terpaksa lah ulang balik sebab orang kata ikut trend semasa. Okey. Trend semasa, Romantic buku comedy. semasa yang kita akan recommend ialah buku adaptasi drama lah. Okey. Sebab adaptasi drama ni walaupun orang kata saya angkat lagi sekali, Tengok tu kamera. saya kena angkat lagi sekali sebab memang orang kata sekarang ni sebulan dua buku ni memang jadi rebutan. Sebulan dua buku ni akan jadi rebutan. Cuma tolong jangan rebut buku ni masa buku tak ada. Sebab orang kita biasa. Tengok drama dulu, lepas tu baru sibuk nak cari baru novel. sibuk nak cari. Kadang-kadang cari bila buku dah tak ada. Cari bila buku dah tak ada lah. Ya, betul. Ini Dia terhad biasa. lah. Bukan terhad, dia tak terhad. So bila sampai masanya penerbit tak sempat nak print ataupun print tu dah habis. Okey. Jadi orang kata nak tunggu next print. Maknanya Ambil pembeli masa. dia orang beli serentak. Maknanya dah habis. Jadi korang baik datang cepat-cepat ke Beli Bazar dia- Buku beli Perak. siap-siap. Beli siap-siap kat Bazar Buku Perak. Baca buku ni sebelum cerita habis. Betul. Jadi cepat baca, cepat dapat. Betul. Ya. Saya nak tanyalah bos, selain buku yang apa nama Isteri Ungku Jabar ni, ada tak novel-novel daripada Al-Qawi sendiri yang dah pernah diadaptasikan menjadi menjadi drama selain yang ini, yang sebelum-sebelum ni lah, yang Okey, sebelum ni kalau ikut yang pergi pitching ke channel TV dah ada dah. Cuma belum ada rezeki feedback lagi. Okey. Kita dah pergi pitching, dah pergi cerita dah buku tu macam mana, story dia macam mana. Cuma orang kata belum ada rezeki lagi. InsyaAllah kalau ada rezeki saya akan pastikan buku tu boom lah, meletup dan ramai orang suka drama kat TV tu. Okey. Jadi apa mesej kepada para peminat untuk hadir ke Bazar Buku Perak? Okey, kepada peminat-peminat buku, pembaca-pembaca buku, korang memang kena datang ke Bazar Buku Perak ya. Sebab kalau korang datang ke Bazar Buku Perak ni, anda akan nampak anda memang terbaik. Ya, betul. Ingat tu guys. Alright. Kena hadir ke Bazar Buku Perak 23 hingga 26 April nanti. Betul. Okey, sebelum tu Fitri, Ya. saya nak tanya Bos Aha sendirilah. Maksudnya adakah Al-Qawi ni ada rekrut, maksudnya contoh orang dekat luar sana yang berminat untuk menjadi seorang penulis yang suka menulis buku, tapi kadang-kadang mereka ni tak ada macam platform. Maksudnya dia orang nak perketengahkan penulisan Bakat, dia orang ni maksudnya daripada tak tahu nak dikemanakan. Adakah pihak Al-Qawi sendiri ambil ada menyediakan platform itu untuk penulis-penulis baru ataupun penulis-penulis yang teringin nak, yang dia orang ada bakat Mencuburi bidang yang nak penulisan. cuburi bidang penulisan ni, adakah Al-Qawi akan ada ambil untuk rekrut mereka ni jadi penulis sendiri di bawah Al-Qawi ke macam mana? Okey, untuk
bakal penulis baru, memang kita sentiasa terbuka. Sentiasa terbuka. Kita sentiasa terbuka untuk mereka menghantar manuskrip untuk dinilai. Oh, Bukan okey. bermaksud hantar terus lulus. Faham. Walaupun datang puji bos handsome, puji bos smart apa semua, tak Bawa kabel pun semestinya tak berkesan tau. kabel tak berkesan. Jadi kita buka peluang kepada Faham. semua penulis baru, penulis muda, penulis baru, orang kata baru menulis 2 ayat pun tak ada masalah. Datang, jumpa, bincang macam mana kita nak buat, kita akan guide sampai jadi. Maknanya memang ada lah ambil untuk rekrut Ada. penulis tu. Memang sepanjang tahun, Sepanjang 365 hari. Boleh Bagus, bos bagus. Aha bagi tahu dekat kamera, maksudnya dekat mana apa kata email yang tertentu ke, macam mana nak hantar manuskrip mereka tu ke bos Aha? Okey, manuskrip tu kalau rasa tak tahu nak hantar kat mana, boleh je pergi ke IG penerbitan AHA. Penerbitan AHA. IG penerbitan AHA. Tapi kalau kata tak jumpa, boleh tengok saya dekat TikTok Al-Qawi Bookshop. Okey. So orang kata sepanjang 2 hari 3 hari ni kita hari-hari duk buat live kan. Okey. Jadi rasa mungkin korang jemu nak tengok muka saya. Boleh je message kata nak hantar manuskrip. Nanti Okey. kita akan bagi detail. Okey, ingat guys, kalau siapa-siapa yang berminat nak hantar penulisan boleh email ke penerbitan AHA Penerbitan AHA. ataupun boleh tengok TikTok, TikTok Al-Qawi Bookshop. Al-Qawi Bookshop, insya-Allah. Okey, Fitri, Okey. saya rasa itu saja Ya, kot untuk itu episod saja. pada kali ini. Jika anda semua dekat luar sana berminat untuk lebih tahu tentang Al-Qawi Ya, Bookshop, boleh tengok sendiri di laman-laman sosial. Yes. Kami akan sediakan dekat bawah. Jadi itu saja. Itu Terima saja. kasih. Terima kasih Bos Aha. Bos Aha, Tuan Aha pula. Untuk Bos Aha kan edisi podcast Bazar Buku Perak tahun ini. untuk hari yang kedua. Hari yang kedua. Terima InsyaAllah kasih. ada rezeki kita panggil lagi tahun depan. InsyaAllah InsyaAllah. ada rezeki. Okey. Okey, anda semua jangan lupa untuk teruskan like, share dan komen, dan jangan lupa subscribe YouTube channel Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perak. Kami akan, dengan sokongan anda, kami akan lagi banyakkan betul. konten-konten ataupun apa panggillah kandungan-kandungan media yang Ya, lebih betul, Daniel. lebih bermutu selepas ini, hanya untuk anda semua. Okey, so sekian saja daripada kami. Saya Daniel. Dan saya Fitri. Kita jumpa di episod yang akan datang. Bye. Zas.